Satu lagi kontak lens sendiri dia boleh menyerap air, daripada air mata kita, menyebabkan mata kita menjadi kering. Jadi apakah dia mata kering? Mata kering ni adalah keadaan di mana mata kita tidak dapat menghasilkan air mata yang secukupnya. Itu pertama. Yang kedua, mungkin air mata yang dihasilkan tu cukup, tapi kualitinya tak berapa elok. Jadi dia cepat sejat. Jadi kalau air mata kurang cukup dan satu lagi penyejatan air mata berlaku dengan cepat, yang tu akan menghasilkan masalah mata kering. Apakah penyebab utama mata kering ni? Satu adalah masalah penuaan. Jadi semakin kita berumur, jadi kilang air mata kita menjadi tua. Sama juga macam manusia, semakin kita berumur, rambut kita beruban, kulit kita berkedut. So mata pun mengalami proses penuaan yang sama. Kilang air mata kita jadi kurang, jadi dia pun menghasilkan air mata kurang. Satu lagi kita boleh katakan persekitaran. Jadi sesiapa yang kerap menggunakan kipas, kerap menggunakan aircon, sebab kipas dengan aircon ni akan menyebabkan kita punya air mata tu cepat sejat. Jadi sesiapa yang menggunakan aircon dengan kipas ni, air mata memang cepat sejat. Satu lagi, penggunaan contact lens. Kenapa penggunaan contact lens ni menyebabkan mata kering? Satu, bila kita menggunakan contact lens, kadar kelipan mata kita akan berkurangan. Biasa kita kelip mata dalam 15 hingga 20 kali. Seminit. Jadi untuk yang siapa pakai contact lens, kadar kelipan mata dia berkurangan. Itu boleh menjurus. Satu lagi, contact lens sendiri dia boleh menyerap air daripada air mata kita, menyebabkan mata kita menjadi kering.